Tahu tak? 80% orang yang kena stroke rasa kebas-kebas tangan dan kaki pada awalnya, kaki tangan selalu kebas-kebas. Kebas tu pula sebelah sahaja, sebelah kanan atau sebelah kiri. Awas, anda mungkin besar menghidap, sakit saraf urat dan lemah sendi otot. Biasanya yang ada masalah kebas-kebas ni, yang ada kencing manis ataupun darah tinggi, paling merisaukan jika terkena stroke atau nama lainnya angin ahmar. Kalau dah kena stroke ni, nauzubillah, nak makan susah, nak bergerak susah, nak kencing pun susah, rasa kebas-kebas sampai nak tidur pun tak boleh, terpaksa pula susahkan keluarga bila nak makan, nak kencing berak. Sedihnya kerana bacaan gula dan tekanan darah tinggi dapat merosakkan saluran darah. Akibatnya darah tidak dapat lagi menampung tekanan yang tinggi ini, lalu pecah. Kalau saluran darah dah pecah, memang sudah terlambat. Takut-takut hari tua kita hanya boleh baring atas katil tanpa boleh berbuat apa. Na'udzubillah. Sebab itulah kami nak tuan-puan atasi masalah saraf ni